Kalau dah beli iPhone 17 Pro Max 1TB RM7,999 warna oranye macam ni, tapi casing ni kau tutup pula warna oranye ni. So untuk apa kau beli color oranye ni? Macam aku memang tak suka case yang tebal macam ni. iPhone 17 Pro Max 1TB ni dah lah besar. Kalau aku gunakan case yang tebal macam ni, memang tangan aku ni akan sakit bila guna lama telefon ni. Dan disebabkan itu, aku akan bertukar kepada Mutu Case Lucid Max Clear. Mutu Case ni 0.8mm je, rasa macam bare phone, tak bulky. Clear dia betul-betul clear, tak ada white dot effect tu. Bila pasang, orang tu memang naik. Ini juga cara untuk kita bagi tahu kawan-kawan kita yang kita dah pakai iPhone 17 Pro Max 1TB ni. Pelatau kamera pun dia cover sekali, aku tak perlu tambah aksesori lain. Dan ini yang paling aku suka dengan case ni, MagSafe dia kuat. Ini sangat penting bagi aku sebab aku ni banyak menggunakan aksesori MagSafe. Ini bila aku dah lekatkan aksesori MagSafe ni dan aku goncangkan dengan kuat, phone ni masih lagi tak jatuh. Tapi jujur aku cakap, kalau kau jenis selalu jatuh phone ataupun kau nak rugged protection extreme, ini bukan case untuk yang heavy duty. Case ni untuk orang yang nak slim, estetik dan untuk orang yang memang jaga phone. So korang pilih case yang macam mana? Nak yang protection ataupun nak yang warna dia menyelah yang macam ni? So korang decide sendiri. Tapi kalau korang nak warna menyelah yang macam ni, Mutu Case ni memang antara hard case yang terbaik sekali. Dan kalau korang nak dapatkan, aku dah tinggalkan link dekat bawah.